Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share korang resepi biskut Nestum Crunchy. Biskut ni sangat crunchy, sedap. So, jom saya tunjukkan korang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat biskut ni. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak sedap, korang boleh menggunakan pure butter. Kemudian saya ayatkan 120 gram gula icing. Kemudian kita mix butter dan gula kita sehingga sebati sahaja. Bila dah sebati, saya masukkan 1 biji kuning telur. Kemudian saya masukkan 1 hingga ke 2 tablespoon coklat Emulko. Okey, kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masuk 60 gram tepung jagung, 1 sudu kecil emplek, 20 gram susu tepung dan 200 gram tepung gandum. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan dalam anggaran 170 gram Nestum. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila adunan dah mula berat, so kita dah boleh gaul dengan menggunakan tangan. So kita akan gaul kita punya adunan ni sehingga menjadi dough, okey? Bila dah siap, so kita dah boleh canai kita punya dough, okey? Untuk ketebalan biskut bergantung kepada korang nak tebal ataupun tipis, okey? So kita akan canai kita punya dough ni dulu sehingga siap. Bila dah siap, so kita dah boleh terap biskut kita, okey? Kat sini saya menggunakan acuan berbentuk bulat. Kalau korang nak pakai acuan bentuk lain pun tak ada masalah. So kita terap biskut kita dan kemudian kita susun dekat atas tulang ataupun loyang kita, okey? So kita akan buat sehingga adunan kita habis. Bila dah siap terap, so saya akan sapukan putih telur dekat atas semua biskut kita ni, okey? Kemudian saya akan taburkan sedikit Nestum.
Okey, bila dah siap, so kita akan bakar kita punya biskut dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 25 minit. Okey? So korang, inilah hasilnya biskut Nestum Crunchy yang kita buat tadi. So korang, selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.